Pemilik diploma dalam Nutrition and Food Education ini pernah ditabalkan sebagai olahragawan negara pada tahun 1986 dan 1990. Datuk Haji Malik Noor kini merupakan pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan yang berpangkalan di Kompleks Sukan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Datuk Malik ni ialah seorang selebriti. Dia dulu seorang bekas atlet bina badan negara. Siapa tak kenal dia. Dan juga seorang pelakon. Orang itu yang membunuh keluargamu. Belum begitu yakin. Tapi samar-samar aku masih bisa mengenali wajahnya. Datuk Malik ni, dulu masa kami bersukan, macam saya, acara saya lomba basikal. Jadi bila macam Datuk Malik ni, dia bina badan. Orang bina badan ni tahulah style jalan dia dengan berkepak kan. Jadi kita tengok dia, wah ini orang ni sombong ni, nak tegur pun segan, takut. Sebenarnya dalam segi kerja saya serius. Dalam segi pergaulan saya tidak ada memilih. Sebenarnya saya nampak orang saya diam, orang nampak takut dengan saya. Pasal apa? Dia kata saya sombong, saya tak berani. Tapi dia salah anggap. Dan dia seorang yang sangat kelakar orangnya. Betul dia tak cut nanti. Tapi akhirnya, bila you dah kenal dia, saya consider dia macam orang kata gentle giant tu. Orang ni badan macam gegasi, tapi hati dia lembut. Dengan adik-adik kurang. Dia kurang bercampur, kurang ni. Tak mesra lah dengan anak-anak buah, memang tak mesra langsung. Perubahan dia tu selepas dia berkahwin. Dia berkahwin dengan Datin Dr. Asma ni. Nampak ketara lah perubahan dia. Lepas dia banyak pada keagamaan, nak telefon adik-adik. Jadi dengan saya paling rapat lah. Sejak 25 tahun yang lalu, Ismail Rashidi setia sebagai pembantu kepada Datuk Haji Malik Noor. Malik Noor memberikan kepercayaan penuh kepada beliau. Dengan Datuk Malik ni, saya ni mula-mula ialah bekerja dekat Majlis Sukan Negara. Tahun 83 lah saya bekerja dekat MSN lah. Mula-mula saya kenal dia sebab dia main gym dekat stadium Kebun Baru lah, dekat Raja Muda Stadium masa tu. Dia minta tolong lah jaga-jaga, mula-mula jaga-jaga my bag lah. Bag dia tengok kan my bag kan. Takut apa-apa terjadi kan. Saya pun tengok-tengok. Lepas tu dia pun dah perkenal dengan saya. Dia beli rumah ni pun dengan dasar bapa angkat dia lah suruh beli. Sebab kau dekat Hong Kong nanti datang sini tak ada rumah pula kan. Dia pun belilah rumah ni untuk dia ulang alik tempat tinggal kan, tenang kan. Tidak sebelum tu dia duduk kat Hilton Hotel. Nak buat latihan, duduk ke Hilton Hotel. Itu nak buat latihan, duduk hotel. Kalau sebulan dia duduk ke Hilton Hotel. Jadi bapa angkat dia sarankan suruh beli rumah ni lah. Untuk dia memudahkan lagi. So dari situ, bapa angkat dia pun, arwah Pak Karim nama dia kan. So saya jaga rumah ni lah. Sampai sekarang lah. Tapi biar ada guiding lain lah. Kita macam tu ni kita kena Sikit pun juga tak nampak. kita tak boleh nak buat claim tapi betul. Lepas umur dia lebih kurang 19 tahun, dia masuk polis. So dia berkawan dengan satu Mak Saleh Norman daripada. Start tu dalam perkhidmatan polis tu dia rasanya 8 bulan aja. Dia jaga kat kedutaan tu. Lepas tu Norman tu bawa dia pergi
US. Sampai US kita pun tak tahu dia bina badan ke apa, kita tak tahu. Pasal tak ada berita langsung. Tak ada berita. Jadi mak pun anggap macam mudah-mudahan selamat je lah. Minta benda-benda yang baik je lah kan. Saya balik tahun 80. Daripada tahun 73 saya pindah belajar di Amerika. Di Amerika lepas tu saya balik sini tahun 80. Lepas 81 saya pergi Hong Kong. Bila berhijrah ke Hong Kong tu, saya dengar cerita dia buat 3 lai seluar dengri dengan t-shirt punya tu lebih kurang 3-4 lai lah. Mungkin dia nak cuba nasib kat sana agaknya kan. Saya sebagai share partner bisnes, saya buat training gym. Dekat Hong Kong tu dia cari macam gym lah. Gym, dia buat latihan. Tiba-tiba badan pun macam, yalah sesuai lah macam badan dia tu kan. Dengan partner satu Cina Hong Kong tu. Jadi dia ajak main gym bersama-sama. Dia mengharumkan nama pun masa dekat Hong Kong. Nombor 11 dunia lah bagian heavyweight saya rasa lah. Saya pun tak fikir saya jadi badan. Tapi bila dah terlanjur tu, saya kata, boleh juga, boleh buat. Saya buat tu kerana nak suka lah. Saya kena buat satu, siapa saya nak bandingkan, saya tengok satu competition di Singapura. Malaysia menghantar wakil-wakil di Mr. Universe. Kata saya, kenapa kecil-kecil sangat orang Malaysia ni? Jadi saya kata, saya ada bakat. Kenapa saya tak asas bakat saya ambil alih tempat diorang? Jadi bila saya bermula tu, itu yang mula saya ambil minat sebagai dalam kategori heavyweight. Itu bermulanya. Lepas tu saya rangkapkan satu impian, saya akan buat satu yang terbaik yang orang tak boleh buat. Saya 6 ke Asia. 6 kali Asia, 2 kali Universe, 7 peringkat dunia. Finalis 2 kali. Bila dah dewasa macam gini, saya faham kenapa ayah saya menembak saya, kenapa saya, mungkin saya terlalu sangat menyakitkan hati dia. Pekan Seri Gading ini menjadi saksi kehidupan Malik Noor dan 7 orang adik-beradiknya yang lain. Kurang 200 meter dari pekan inilah terletaknya rumah pusaka peninggalan ibu bapa beliau. Di sinilah kita bersama-sama arwah yang bawa teksi selepas bersara daripada pasukan polis. Dan kita 8 beradik disekolahkan di sini, di Sekolah Kebangsaan Seri Gading. Inilah arwah ayah saya, Haji Mat Noor bin Haji Abdul Rahman, yang diambil semasa di dalam polis. Saya ingat saya dalam tahun 1955. Jadi tengok muka kat selirik tak sama tak? Sama kan? Lebih handsome saya lah. Jadi sumber-sumber masa tu daripada pembawaan teksi arwah abah dengan arwah mak melalui getah di belakang rumah. Jadi itulah penyarahan hidup untuk kita semua. Bermulanya dari situ hidup kita di kampung Seri Gading ni. Macam parit ni dulu, kalau kata orang kalau nak mandi, selam, selip mata nampak ikan semua. Kalau zaman kecil-kecil dulu, kalau air pasang aja, kita tunggu. Dalam pukul 10 ke 11 air pasang, kita dah mula nak pakai seluar pendek, mandi ramai-ramai. Adik-beradik mandi terjun dari jambatan ni kan. Dan juga kalau jambatan tu, yang dah buruk ni, kita terjun daripada jambatan. Ada satu pokok kelapa ni, satu pokok kelapa, saya panjat pokok kelapa tu sampai atas. Dan kedua rumah ni di sini di ujung situ tu, di mana saya memang nakal tu jam. Memang saya nakal. Daripada kecil memang nakal. Kalau nakal tu bukan kata orang nakal sikit-sikit lah, memang nakal gila lah kata orang. Di saat ini, 1001 kenangan silam menggamet di fikirannya. Banyak memori suka duka beliau bersama arwah bapanya masih segar diingatan.
Kadang ayah saya tak boleh nak kontrol. Pasal apa saya tak dengar cakap ibu bapa saya buat mak saya. Saya suka melawan. Sampai ke peringkat ayah saya dah tak tahan lagi. Pernah satu hari tu, ayah belikan seluar jin untuk dia. Dia potong, dulu kan zaman nipis. Dia jurai-juraikan dia punya seluar. Jadi ayah marah dia mengamuk. Dia panjat pokok kelapa dulu, kalau depan rumah dia ada pokok kelapa satu batang. Dia panjat, dia gugurkan semua buah kelapa tu. Ayah dah terlampau marah, tembak dia. Bapa saya geram sangat, dia tembak saya dengan senapang. Poin tu saya masih ingat lagi, tapi Allah memanjangkan umur saya, tak kenalah. Tapi memang tak tembak direct lah, tembak pada tiang batu bawah tu lah. Pasal dia duduk belakang tu kan. Saya bam, saya masuk bawah kolong. Ini tempat dia, ini tingkap dia, sejarah. Dah kena tembak tu, dia berjalan sampai ke kedai tu. Lepas tu malam pun dia tak balik rumah, tak masuk rumah. Jadi bila makan tu, dia tengok dia kat mana, saya tukar hantar. Tak apa, bila dah dewasa macam gini, saya faham kenapa ayah saya menembak saya, kenapa saya... Mungkin saya terlalu sangat menyakitkan hati dia. Kalau ada jadi sekarang, saya minta maaf, minta ampun. Saya rasa ya memang saya tak apa yang saya tahu, mengalami apa yang dia rasai. Cuma saya boleh berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, itu ya kenakalan saya. Rumah ini menyimpan kenangan nostalgia Malik Noor sedari kecil lagi. Tahun 2016 merupakan detik terindah kenangan berhari raya dalam hidupnya. Dulu kalau kita orang ramai tahu dulu, ruangan ni penuh dengan duduk kampung, tengok TV, black white TV. Memang kalau kita ingat tu memang itulah kita menguatkan silaturahim antara orang kampung kita kan. Jadi kita kenal siapa orang kampung sini kan. Masa tahun ni, tahun 2016 ni, hari raya ni agak-agak betul-betul meriah pada apa semua balik. Pada awalnya masa bulan puasa tu, dia ada telefon saya. Dia kata dia nak balik sini beraya. Tapi saya cakap tak boleh. Balik Kelantan dulu, rumah. Raya kedua ke nak balik? Lepas tu dia kata, okeylah. Alhamdulillah dah dengar cakap lah. Kalau dulu memanglah, tak dia buat bodoh je. Hari raya pertama yang saya ingat, yang paling saya alami, yang betul-betul bahagia, yang mengenali semua anak-anak saudara saya pada tahun ini. Jadi alhamdulillah silaturahim tu cukup mesra pada tahun ini dan kita akan bercadang setiap tahun kita akan balik ke rumah ni. Seakan ingin menebus kesilapan lalu, rumah pusaka ini akan dipelihara oleh Datuk Haji Malik Noor sendiri setelah sekian lama mengabaikannya. Ada juga orang yang cuba memberi tawaran untuk tanah ni saya tak jual. Lagipun saya sedang baik pulih ke sedikit, terutama jambatan yang buruk ni saya akan pulihkan dengan jambatan batu insya-Allah tahun ni. Sebenarnya adik-adik pun tengah mengumpulkan dana jugalah. Tapi dia cakap dia nak betulkan rumah ni dan satu masa nanti dia akan balik rumah ni. Jadi kita adik-adik kita tak kisah. Tanah ni nama saya sebenarnya. Tapi saya buat hibah, masukkan nama semua sekali. Jadi siapa nak balik pun saya terima. Jadi ni harta pusaka kan. Jadi semua hak semua. Kitab suci ini merupakan pemberian ikhlas dari seorang abang kepada adik kesayangannya. Ia menambahkan lagi keakraban yang pernah renggang suatu ketika dahulu. Pada pagi Jumaat ni, lepas subuh dia turun ke bawah dalam kereta dia ambil satu kotak ni yang saya tak sangka pun Quran, saya ingat apa-apa kan. Tapi bila dia serah kepada saya, meleleh mata saya. Seorang abang yang dulu pernah bergaduh dengan saya, memang teruk bergaduh. Boleh serahkan Al-Quran ni, dia kata, abang belikan kau. Jadi kau lepas subuh, bacalah Quran.
benda ni yang digital tu kan. Jadi sudah terima kasih. InsyaAllah kalau saya tak ada pun, saya serah pada anak cucu saya. Di masa saya di KLCC, saya dengar bang, situ ya peringkat yang kata yang membuka hati terus berubah 100 degree pusing. Atas rasa bersalah yang mendalam, menjadikan diri beliau berubah ke arah kebaikan. Sesalan demi sesalan telah membuka hati Malik Noor untuk terus berubah. Bertahun tu saya rasa dah macam malu, dah rasa macam ada yang tak kenal. Saya bertekad, lepas habis saya menang malam ni, saya akan terus balik hotel, habis tutup buku. Betul-betul malam tu saya dianugerahkan kali ke-6 Mr. Asia di Incheon City, Korea. Saya tak ambil hadiah, saya ambil tak ambil pun. Saya ambil hadiah tu saya bagi ke orang. Lepas tu saya balik buang tukar spender dah, relax habis tutup buku. Sampai bermula daripada situ, daripada segan sampai segan, sampai malu, sampai bersalah, sampai itu. Walaupun kita tak bersembayang tu yang kuat, tapi tak sembayang tak apa lagi, satu-satu dibuang. Satu-satu kita ketepikan. Ini salah, inilah segi perbuatan kita. Masa tu kita fikir, kita tengok situation. Tapi maha suci Allah kata orang. Dalam kitab pun ada mengatakan kalau kita nak berbalik ke pangkal jalan, Tuhan akan bukakan hati kita, dia akan tunjukkan satu persatu. Saya ada dengar cerita masa dekat KLCC lah. Dia beli rumah dekat penthouse dekat KLCC tu. Dia dapat mimpi. Mungkin dari situ dia pun berubah lah. Saya dengar bang, situ ya peringkat yang kata yang tu balik tu saya dapat ujian lagi. Saya kena heart attack kan. Masa kita pergi Ipoh, dia baru balik dari umrah. Tak salah dia tak sampai seminggu.
Jadi dia tak cukup rehat tu. Saya tengok dia banyak berlari. Biasa bila dia angkat tangan kata dia tak boleh nak nafas tu, saya antara yang pertama lah kejar kat dia. Sebab saya dah perasan, dia kata dia takkan larat kalau dia banyak berlari. Sebelum saya dibawa, saya mengucap banyak. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku peluang untuk bersyukur kepadamu, menghadapmu, meminta ampun kepadamu, bertaubat kepadamu. Berilah aku peluang, berilah saya kembali daripada rumahmu. Antara suasana sedih masa tu saya tengok masa dia orang buat CPR kat dia. Masa dia tombang dia, sampai dia orang terpaksa naik pam buat dia orang CPR tu. Saya menurut hospital tu jantung dia berhenti 2 kali tu. Itu baik Tuhan. Dia bagi saya peluang hidup sebagai saya pun takut dia kalau kena malam tu meninggal. Memang sedih lah tengok keadaan masa tu. Tengok dia lepas tu dia terus pingsan sampai lepas dia sedar pun dalam 2 hari kemudian baru sedar. Lepas tu dia bagi peluang hidup lagi. Sampai sekarang saya Alhamdulillah, saya bersyukur. Lepas tu kita pergi haji. Hari ini akan melawat tempat-tempat seperti Masjid Jin dan juga kita akan melawat tempat-tempat sejarah di keliling Masjidil Haram ni. Di haji pun sama juga persenangan. Adalah sikit yang tak kena mata kedugaan haji kan. Tapi Alhamdulillah sampai ke haji telah bagi saya buat umrah 2 kali, haji sekali. Jadi kata orang, sebabnya pengalaman saya dengan Allah Ta'ala cukup menggembirakan, cukup. Dia tolong saya daripada Alif sampai ke Betal lah. Alif Betal saja sampai. Datuk Haji Malik Noor boleh kita kategori sebagai antara bekas atlet negara yang berjaya, baik dari segi dunia sukan dan juga selepas bersara, maknanya kariernya lah. Tak semua bekas atlet negara yang senasib dengan beliau. Ya, satu lagi yang ketara tu saya tengok dari segi air muka dia lah. Dulu tak adalah kata buruk tapi apa ni, sekarang ni nampak dia macam orang kata agak bercahaya lah compare dengan dulu. Dan dikatakan Tuhan itu segala-galanya. Dia menyembuhkan penyakit, dia memberi penyakit, dia menyembuhkan. Tetapi kita kena minta. Kita mesti kita minta. Sebab tu dalam permintaan dan pengampunan dan penghijrahan ni, yang paling penting sekali keikhlasan hati kita. Kejujuran untuk berhijrah, keikhlasan berhijrah, ketakutan, kesadaran ini kalau ada yang ada benda-benda ini, hijrah tetap hijrah yang baik. Tapi yang saya tengok dalam segi penghijrahan saya nampak Tuhan sedang membantu saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah.